Macam ada sehat. Ini minyak ada letak sini eh. Ni pula. Alah tak apa, nak guna untuk mesin kau Ban daripada sono. tak ada, letak kat tengah je ya. Okey. Ekspedisi hutan seterusnya. Saya bersama Nak pergi port baru. port baru yang tak berapa baru lah. Okey, ada Acin, ada Gedeng. Alright. Port baru untuk saya lah. Saya tak nak pergi port ni. Kita ada nak kemas-kemas sikit jalan lah. Okey. Ke mana nak pergi? Kita jumpa sekejap lagi. Okey. Kalau daripada sini dia turun balik. Dia turun balik. Dia ikut jalan lama, jalan apa Nuri Balak tu. Turun bawah. Oh, jalan lama tu. Dah sampai ke Pondok Kunyit Tukar Sonang bawah sana. Jalan basah teruk memang basah teruk ni. Pasal hujan. Semalam hujan hujan lebat. Dan bukan setakat semalam je. Beberapa hari kebelakangan ni hujan je kan. Dan sekarang kan musim hujan. Itulah macam saya selalu cakap, setiap kali ke hutan tu mesti baru lepas hujan. Jadi apa nak jadi, kita hadap je lah. Hari ni kita nak pergi ke satu tempat, tempat yang dah lama diorang ni dah tak pergi. Dah lama diorang tinggalkan. Saya tak pernah pergi lagi lah. Jadi saya excited nak tengok tempat tu. Dan tempat tu dikatakan ada air terjun. Air terjun ke jeram tak adalah besar. Tapi cuma yang buatkan saya lagi excited nak tengok tu pasal tempat ni sungainya kecil tau, air sikit je. Tapi katanya ada air terjun. Tu lagi saya excited nak tengok tu. Kalau sungai-sungai besar tu tak pelik lah, ni sungainya kecil je tapi ada air terjun. Air terjun ke jeram ke, lebih kurang macam tu lah. Oi, lagi dalam tepi tu. Wah, best betul lah rasa. Rasa segar betul. Setiap kali ke hutan rasa excited lah. Saya rasa excited, rasa seronok. Dan bila saya naik motor dalam hutan ni, saya selalu teringat masa sebelum-sebelum ni, dulu-dulu masa tu saya ke hutan naik LC je. Memang susah lah kan, memang teruk lah. So bila dapat motor Aveta Ranger Cup Cross ni, saya rasa memang membantu banyak lah. Dia memudahkan perjalanan dan dia membuatkan kita dapat explore ke tempat yang lebih mencabar lagi, yang mana sebelum tak dapat nak buat, kali ni boleh buat. Jadi dapat rimau. Sini memang laluan dia laluan rimau. Jadi tak boleh nak berpisah jauh lah dengan kawan-kawan. Bahaya juga kan. Pasal dia ni jenis spesies mengendap. Duduk atas pokok, mengendap mangsa dan terekam daripada atas pokok. Jadi tak boleh nak berpisah jauh. Mudah-mudahan semuanya selamat lah. Mudah-mudahan. Saya lupa nak perkenalkan, bagi yang baru tonton video ni, yang depan sekali tu adalah Gedeng yang menunjuk jalan tu adalah Gedeng. Dia ni adalah orang asli daripada suku Temuan. Kira perjalanan hari ni di lead oleh Gedeng lah. Kata Gedeng dia pun dah lama juga tak masuk, tak pergi ke tempat ni. So hari ni dia nak tinjau semula tempat tu.
Dan trek pun memang padu lah. Memang padu. Memang licin lah, licin. Licin betul. Kayu melentang yang sengit macam ni yang bahaya ni. Kalau kita langgar, tayar boleh lari. Boleh lari. Kalau melintang macam ni tak apa, yang sengit macam ni. Kalau macam ni jelas nampak tak apalah, yang kena tutup dengan daun tu, tu bahaya tu. Jalan semak, geng. So geng, jalan memang tertutup teruk lah. Sebab tu ada kita standby chainsaw, trimmer, dan ada satu lagi barang penting, iaitu parang. Sebut pasal parang, dia ada My Parang sponsor Panet. Pengguna seterusnya. Penerima My Parang seterusnya adalah Panet. So kita buka, kita nak pakai. Unboxing. Kita tengok parang apakah di dalamnya. Okey. Ya, parang. Tada. Agak sikit. Ni dia punya Sarung. Ini parang dia. Model apa dia hantar ni? Tengok. Itu dia. Sama. Model kegemaran saya lah. Vintage. Sama. Yang sama. Ngam. Pengguna seterusnya. Seterusnya ada. So, macam saya tak biasa pakai parang ya geng ya, so nah. Kali ni kena bawa parang. Tapi kali ni kena bawa parang lah. Pasal my parang dah kasih kan. Saya selalu mesin, lebih kepada mesin. Penggunaan mesin, jarang pakai parang. Kali ni Banet dia tukar. Dia ada stiker juga dalam ni Dia bagi stiker, ada 2 stiker. Okey, My Parang. Malaysian made. Tradition with pride. Oh, ada tali pinggang Banet. Banet tali pinggang. My Parang vintage. Jom kita tebas buka jalan dulu Buah manau. Ambil sikit. Buat kunyah-kunyah Ini. So semak ni terlampau tebal sangat, jadi kita tebuk jalan lain lah kat tepi ni. Okey, kita tebuk jalan lain. Terlampau semak. Longah tangan dan pakai. Banyak tool yang diperlukan untuk nak repair jalan ni, nak buat jalan. Pacat melekat kat kamera punya. Jom kita jalan. Tebal sangat semak ni, susah nak clearkan itu. So kita buka jalan tepi ni. So dia orang ni semua pakar buka-buka jalan pakar membuka jalan-jalan baru.
Lepas hujan tadi ni. Baru betul ni, Dek. Dekat tadi dah dia lalu apa kat pondok kunyit ni. Oh. Baru betul lah. Baru tu. Oh, ini kalau sangkut aku. Oh. Nampak apa? Bergaya Abang Net dengan parang baru ni. Ais. Untuh lagi. Jom kita lalu. Hari ni penat buka jalan je ni. Dia musim hujan macam ni lah ni. Jalan cepat tertutup. Banyak pokok tumbang. Oi. Wah. Ini. Uish. Macam ni jalan ni. Yo. Ui. Ini kan nak buka jalan ni teruk ni. Kalau macam ni punya untuh ni pasal dia banyak akar. Tengok atas pula. Nak tebuk depan ni padat sangat ni. Tebuk tepi. Tapi jagalah. Ini lereng nampak ni. Ni lereng. Tu tebuk tepi ni. Okay. Jom jalan. Jauh kat sebelah ni lereng. Oi. So kalau macam ni saya fikir yang ni kita rintis kat atas motor je. Yang tadi tu tak boleh, memang kena turun dari motor. So teruk sangat. Kita potong sekadar orang depan boleh lepas, nanti orang belakang akan sambung. Dan di sini untuk kegunaan hutan yang nak explore jenis, nak explore tempat macam ni, di sini adalah advantage untuk motor-motor yang tak ada clutch tangan macam ni. Itu kelebihan dia. Kalau nak main kat jalan balak apa semua mungkin dia tak berapa perform sangat. Tapi kalau untuk jalan-jalan macam ni, dia memang perform. Mudah. Kita tak perlu tarik-tarik clutch. Sebelah tangan boleh guna untuk pegang parang. Kan dulu ramai ada orang tanya kenapa tak ambil VTM je. Aveta dah bagi offer VTM 250. Ini antara sebab kenapa saya pilih Ranger Cup Cross. Pasal dia tak ada clutch. Lepas tu dia kecil, nak bawa barang senang, nak kendalikan dia pun senang. Oh sana. Salah jalan dah. Ada duri-duri.
Ni ada duri Berit. Okey geng, banyak betul nak buka jalan ni geng. So rakaman saya skip je lah saya skip je. Nanti kan kita sambung kejap lagi lah. Pasal aktiviti ni banyak membuka jalan je ni. Cuma kali ni kita buka jalan motor je lah. Alright, kita sambung kejap lagi. Jadi tu pematang tu pakai motor Tanah runtuh Jalan dah. Dia tinggal jalan sempit kat sini. Macam ni curam lagi dah. Aduh. Dia kita nak sampai Ui. petang lah. Oh, bawa motor lagi lah. Motor gila. Okey, jangkau mana? Wah. Ui. Ui. Aku. Boleh Ren. Ini menakutkan ni. Taklah, kalau dicangkul tu. Aduh, kena konsistensi aku tu. Nampak ni batu tadi situ. Ni lah laluan yang tinggal ni. Dia betul ni. Yo, terplanting ni buang kayu. Kena orang. So geng, trek ni memang tak relax lah. Padahal masing-masing lah mulu pernah. Memang tak relax trek ni. Jalan dah sama tinggal. Kamu tinggal macam ni lah. Dia bukan Ya. hutan betul. Kalau hutan Dia punya padat resam ni tu. Memang tak relax. Memang tak relax betul trip ni. Halangan demi halangan. Bila mau sampai dah. Kira sponsor parang ni boleh kata tepat waktu jugalah. Pasal parang ni dia datang dengan aktiviti yang macam ni. Betul jalan ni. Betul-betul tak nampak jalan ni. Ini betul-betul langgar nama ni. Kalau gaung ke apa depan ni memang tak nampak ni. Terjun saja ni. Oh. Yang tadi kita baru lintas satu anak air harapnya dah dekat lah, harapnya lah. Pasal dah jauh betul kita jalan ini ni. So geng, kita akan mula berjalan kaki kat sini pula. Pasal ada pokok tumbang. Chainsaw dah tinggal kat atas sana lah. Sebenarnya boleh tebang pokok ni tapi tak apalah. Dah dengar bunyi air macam tak berapa jauh. Harap-harap ni lah. So kita akan mula jalan kaki kat sini.
Seharian berjalan Oh, boleh tahan. Hari ni rasa berbaloi jugalah ada parang ni. Memang betul-betul digunakan sepenuhnya. Geng. So hujan dah turun dah Langit dah gelap, hujan dah turun. Dan jalan ni pun dah runtuh. Uish. Oh, tengok tu. Ha? Turun belah kanan lah. Cuma dah lama. Dia jalan belah kiri kan? Boleh juga kalau boleh lalu. Maknanya kalau motor lepas tadi pun sampai sini je dah limit maksimum. Ni tu boleh lalu. So dah jumpa anak air. Tengok ni geng. Itu dia. Dan seperti biasa, makan nasi lemak dulu. Pecah nasi lemak, tak pecah lagi kan. Satu hari nasi lemak ni duduk dalam beg ni. Makan dulu. Kan. Petang dah. Malam ni. Balik mandi malam ni. Tak pernah dibuat aja ni. Okay geng, so saya nak marking location dekat tempat ni kejap. Disebabkan tempat ni cantik, saya nak marking location tempat ni kejap. Wait for GPS. Sikit lagi. Okay, dan sekarang kita bergerak meninggalkan air terjun tadi tu kita lepak kat air terjun tu tak lama lah. Pasal kita ada nak merayap kat tempat lain pula. Masa pun dah suntuk. Jadi jom kita jalan dulu. Kita sambung kejap lagi. Okay. Tengok
Dah mau lope geng. Rezeki. Oh, ambil sikit dah terbuka dah. Tak bawa kepun. Itulah rasa puas betul hari ni. Pasal dapat jalan-jalan tengok tempat. Yang jeram-jeram anda tengok ni mungkin tak sebesar macam jeram-jeram yang kat tempat-tempat rekreasi. Tapi nak beritahu, ini adalah tempat punca air yang paling awal sekali. Ya, daripada kering keluar air sikit sampai dah membentuk jeram dan air terjun yang kat tengah hutan tu. Deng, oi. Tumpek lagi. Deng, tempat ni ada orang masuk Deng? Tak ada. Tak ada kan? Itu yang best tu. Ini tak ada masuk. Dapat tengok tempat-tempat yang masih apa orang tak masuk lah. Kalau masuk pun gedeng dulu-dulu lah. Lama lah. Lama dah. Okey, dan satu lagi, terima kasih kepada pihak My Parang sebab sponsor banet Parang My Rintis. Okey. Jadi sekadar tu sajalah perkongsian perjalanan aktiviti kami hari ini. Okey. Jumpa lagi. Dan rakaman ni tujuan untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Alright, kita balik dulu. Dan yang pasti kita akan keluar daripada hutan ni malam. Itu pastilah. Pasal ni dah lewat petang dah ya.